So hari ni aku nak test aku punya vacuum baru sempena 10 hari bulan 10 Shopee sale hari tu. Sebab aku fikir macam okay, time ni lah boleh beli something yang murah yang dah lama sangat aku nak. Aku beli vacuum ni sebab rumah aku 2 tingkat, jadi dekat bawah ni dah ada vacuum. And dekat atas ni pula aku kenalah bawa naik, turun naik untuk vacuum dekat atas. So dalam video ni aku tak guna roller atas kapet nak buang bulu-bulu kucing tu kan. Aku tak guna robot vacuum berjalan, tak. Kita bagi dia rehat. Apa yang aku nak guna ialah vacuum Simplus. Wow. Tada! Ya Allah, boleh pegang macam ni je, ringan. Korang tengok dulu part unboxing. So kalau korang berminat juga untuk beli, barulah korang tahu apa yang ada dalam box tu. So lepas aku unboxing tadi, aku terus charge yang di dekat atas ni, lubang charger ni. And dia punya charger bila kita dah charge, dia akan keluar warna putih dekat sini. Dia ada dalam 3 bar. So dalam 2 jam macam tu dia akan penuh lah. So aku rasa macam okay, nice. And lagi satu aku suka ialah dia boleh berdiri. Itu aku punya first impression lah. Macam yelah, sebab aku kan baru je nak guna kan. Aku rasa macam okay, nice. Tak perlu risau apa-apa, just letak je berdiri, dia akan stable lah. First aku nak guna dulu yang function lepeh panjang macam ni. Sebab dia kan ada macam 2. Yang macam ni satu, yang ni dia ada dia punya brush sekali. Okay, so kita nak test. Serius lah. Aku kan baru test. Serius. Aku rasa macam wow. Ni semua kopok-kopok aku tadi. Aku ingatkan macam susah lah dia nak masuk kan. Sebab dia macam besar. Dan dia ringan tau. Ringan. Ni kan korang tengok aku tekan lama tadi kan. Okay. Bunyi dia kuat juga. Lepas tu kalau nak level up lagi. Dia 2 kali. Kuat lah. Kan? Tutup sekejap. Macam jiran-jiran tahu yang aku tengah vacuum rumah. Tapi okey lah kan. Baru dah jiran tahu kita ni rajin. Tiba. Ringan weh. Oh wow, boleh masuk bawah. Okay, sekarang ni aku nak test. Sekejap, cuba buka benda ni. Aku nak test kat belakang TV ni. Hush, dahsyat weh kat belakang TV ni. Sekejap sekejap, kita bagi pendek. Dia boleh pendek. Pendekkan sikit. Macam ni. Okay. Kita buka 2 ni. Lepas tu kita try yang ni pula. Yes! Suka! Alah. Menarik. Macam ni lah kan? Okay, kita try sekejap. Korang tengok dekat bahagian sini So ini before aku akan settle menggunakan vacuum tadi. Guna yang macam ni tau. Yang ada brush. Okay, so this is after aku buat setakat yang mampu reach je. Tapi serius, aku rasa benda ni sangatlah menyenangkan dan ringan. Ini jumlah habuk yang terkumpul dekat belakang TV sahaja. Kita try test dekat sini. Sini selalunya banyak bulu kucing tau. Alang-alang kita dah pakai yang brush macam ni.
Sebelum aku ada Simplas ni, yang aku baru unboxing ni, aku guna yang ni weh untuk tangga ni. Sebab yelah bulu kucing kan. Tapi yang ni bunyi dia agak kuat. Dia macam ni je. Sebab dia macam sesuai untuk dalam kereta, celah-celah seat. So kalau macam korang low budget, macam aku low budget waktu tu. So aku belilah yang macam ni untuk settle kat tangga ni. Korang tengok bunyi dia agak kuat lah. So sekarang ni dah ada yang macam ni. Lagi senang lah, kan? So ini jumlah yang terkumpul setakat ni. Aku memang ada cakap kat korang aku beli ni untuk atas kan, tapi aku vacuum dekat bawah sebab aku nak test je. Ini aku macam mencari-cari tau kat mana nak buka, dekat mana nak buka ni. Oh, dia sebenarnya kat sini. Sini tekan je. So dia macam ni. So macam senang lah nak vacuum semua. Kalau nak pasang macam tu je. Sangat-sangat senang dan mudah dan ringan. Boleh pegang macam ni je. Aku rasa video ni pendek je sebab aku kan just share dekat belakang TV. Nasib baiklah TV aku tu boleh bergerak ke depan, boleh sengit. So kita bolehlah clear kat belakang kan. Dekat kapet ni aku test, lepas tu dekat tangga. So aku rasa video ni pendek lah agaknya, tapi aku harap benda ni dapat bantu korang just in case korang nak beli vacuum. Sekarang kan mencari-cari vacuum apa yang okey. Cumanya ketahanan bateri dia, sekejap korang tengok dah tinggal 1 bar dah. Yang korang tengok tadi. So bagi aku okey untuk light-light punya sebab kita tak adalah nak heavy, dia pun ringan je. So bagi aku bateri tu tak ada masalah sebab kita nak settle yang simple-simple, bukan heavy duty punya. Bagi orang yang first time cuba, aku rasa macam sangat-sangat suka lah. So, itu saja untuk video kali ni. Best. Thank you so much for watching. I'll see you guys on my next video. Okay, bye bye.